Yo guys, welcome to my new video. So hari ni kita akan lenjan kereta, yes, Proton Emas 7 PHEV ni. Dan kita akan find out the truth lah kan. Macam mana kereta ni dia rasa macam kereta petrol ke ataupun kereta EV. Sebab tak ramai orang tahu pasal kereta ni. So dekat sini kita akan, orang kata, real test, real punya driving condition dekat KL dan juga dekat highway. And nak buat something yang fun sikit lah kan, aku akan bandingkan kereta ni dengan PHEV yang traditional. Sebab aku nampak kalau tengok dekat carta lah kan, kereta EV yang most popular adalah Proton Emas 7. Dan aku rasa kereta ni dia ada possibility untuk pergi ke arah tu tau. So dekat sini aku akan comparekan kereta Proton Emas 7 PHEV ni dengan satu lagi kereta traditional PHEV dinamakan sebagai Jayco J7 PHEV juga. Dua-dua ada nama PHEV, dua-dua hybrid system, tapi dia dua sistem yang berbeza. Ni yang modern dan satu lagi yang traditional yang mungkin korang akan cakap akan lagi prefer salah satu model ni. So korang dah ready ke? Jom aku tunjukkan dekat korang macam mana kereta ni perform ataupun tak, and apa perbezaan dia antara PHEV klasik dan juga yang modern ni. Alright, let's go! Alright guys, kita dah nak gerak sekarang naik atas highway kan. So, macam yang korang tahu, kereta ni dia special sikit. Dia ada modern punya teknologi lah, boleh kata macam tu lah kan. And benda yang aku nak sangat test bila pakai PHEV ni, kau tahu tak apa? Yes, aku nak tahu kita ni perlu charge ke kereta ni kalau bateri 0% and boleh drive ke kan? 0 km macam tu boleh drive ke? Dekat sini aku akan terus tunjuk dekat korang lah kan. Tengok aku punya bateri dekat situ, 0 km. So macam mana Fazli? Boleh bawa tak kereta ni? Dia ada tersengguk-sengguk ke? Ada ke Fazli? Ada bagi warning ke apa ke? Ada tak? Aku akan cakap tak ada. Sebab kau boleh tengok, aku boleh drive cruise 70 km per jam. Lepas tu aku punya bateri pun 0 km. So basically dia dah tak ada mileage. Dan dia sekarang gunakan hybrid system tau. Mode yang aku pakai dekat sini macam yang kau nampak, dia adalah hybrid punya mode. So maksudnya dia akan gunakan, yes, engine tu sebagai generator. So dia fit in dekat dia punya bateri. So that's why korang boleh nampak lah kan. And kalau kan engine dia pun tak ada dengar sangat tau kan. And tak ada gear yang korang boleh rasa dia akan tukar. So dekat sini menjawablah dekat aku punya persoalan, aku punya curiosity tu. Kereta ni boleh jalan kalau bateri korang 0 km. So confirm. So aku tak perlu nak bagi cari charger, nak charge tunggu lama. Tak perlu lah. Aku nak tahu juga dia ada power ke tak bila kita tekan tau. So ready? 1, 2, 3. Tengok dia still pergi tau. Dan korang boleh dengar dah start engine dia tu, dia generate lagi kuat lah kan untuk powerkan dia punya bateri. So yelah, bateri kosong mileage. Lepas tu minyak je yang tinggal. Boleh tekan, tak ada masalah. Nak drive macam biasa pun tak ada hal. Sekarang bila aku drive kereta ni lah kan, dia punya feel dia tu beza tau kan. Dia tak rasa macam like conventional kereta PHEV yang biasa korang tahu dan juga kereta petrol yang korang biasa pakai. So contohnya lah kan, sekarang kita nak stop ataupun kita tengah traffic jam sekarang ni kan, bila aku lepaskan brake dia, dan korang boleh nampak dia actually ada regen brake. So aku tak perlu nak tekan brake sangat. Perlu tekan brake juga untuk stop. Tapi kalau korang lepas dia punya throttle ni, dia akan automatically regenkan dia punya bateri. So tu yang bagus. And bila aku nak pergi pun, aku tekan pedal sekarang, tekan throttle, dia tak ada macam like penukaran gear yang biasa korang experience lah kan untuk sebuah kereta yang traditional and ataupun PHEV yang lain. Apa maksud aku bila cakap macam tu lah kan? So basically pengalaman bawa kereta ni literally korang bawa sebuah kereta EV. Walaupun bateri dia 0%, korang still lagi gunakan bateri dia untuk drive. Dan bila ada regen braking, lepas tu bila aku tekan pedal, dia akan hidupkan motor tu untuk generatekan electricity masuk dalam bateri, dan juga dia akan hidupkan motor untuk berjalan. Kalau korang tekan pun sekarang, tengok,
Dia still akan gunakan motor elektrik. Dia bukan pakai enjin konvensional korang kenal. Kenapa dia boleh jadi macam ni? Bila aku dah baca betul-betul kan, lepas tu bawa sendiri, dan aku tengok dia ada pakai teknologi EMI, Advanced Hybrid Technology. So ni basically dia utamakan korang punya EV punya driving. So dia tak ada rasa macam tersengguk-sengguk ke, ada gear changes ke. So technically dia tak ada transmission. Yes, dia tak ada transmission untuk korang actually tukar, untuk korang actually service, dan juga untuk korang actually risau. Aku dah own banyak kereta tau. Kebanyakan kereta bila dah pakai lama-lama, korang punya gearbox akan kong, tukar gear tak smooth, lepas tu tersengguk-sengguk. Benda-benda macam tu lah kan. So dekat sini tak pernah takut lah kan, kalau korang pakai lama-lama ke, since engine korang tu tak banyak yang perlu diservis dekat dia orang punya service center. Sepatutnya. Persoalannya lah kan Fazli, how efficient dia punya sistem dekat sini. Untuk general driving, kata Proton sendiri lah kan, korang actually boleh jimat kereta ni sampai 4.2 liter per 100 km. So sekarang kita akan run 0 km of dia punya EV. So dekat sini dia tinggi sikit, tapi tak adalah tinggi sangat pun, 7.9 liter. Tapi kalau korang dapat bateri yang cukup dan juga minyak yang cukup, korang akan dapat sampai 4.2 liter per 100 km. Rendah tau, sangat rendah sebenarnya. So tu yang aku suka, sebab kebanyakan pun like 14-12 km per liter. Yang ni pun setak efisien kereta ni, dia lagi efisien daripada kereta petrol. Sampai macam tu sekali. On top of that, korang tadi dah dengar kan aku cakap ada regen braking. So dekat sini dia akan contribute juga dia punya kilometer tu. Dan yelah, untuk dekat dalam bandar ni, bagi aku korang akan dapat banyak regenerative braking dan tak perlu nak braking sangat. So that's a good thing lah bila kita cakap pasal jimat minyak, efficiency dan juga penggunaan korang punya enjin dan juga bateri. Alright, sekarang aku berhenti dekat tepi dan kita nak cakap sikit pasal charging. So, since kita ada dua kelebihan macam ni, macam mana kalau korang nak charge bateri yang ada ni, since korang tak ada mileage kan. So, korang duduk dekat tepi, lepas tu mungkin korang nak charge sikit korang punya kereta ni, ataupun time tengah menunggu ke apa kan. Actually boleh tau. So, kalau korang nak buat benda tu, korang kena pastikan duduk dekat tempat yang terbuka macam ni, bukan dekat dalam parking, bawah tanah je kan. So, korang pergi dekat setting dekat sini kan. Power share ni, tekan dekat situ. Lepas tu nampak ni, hold and self charge. Tekan je kat situ. Dan korang boleh nampak dekat bawah ni ada self charge tau. Bila korang tekan je benda ni, dia akan hidupkan enjin. Bila korang tekan je self charge, dia akan keluar dekat sini self charge. Dan juga boleh nampak animation lah, yang kereta ni sedang charge diri dia orang sendiri kan. Dan korang tengok power yang korang akan dapat 3.5 kW. So dia gunakan enjin dekat situ untuk generatekan sebagai power dan masukkan dekat dalam korang punya bateri. Dan korang boleh tengok berapa bateri percentage yang korang actually dah charge kan. Sebab kalau korang tak lebih daripada macam like berapa persen tak silap aku, dia tak akan masuk tau dekat dalam kilometer ni. So korang boleh tengok pure mode range ni korang tak dapat apa, sebab dia punya bateri tak cukup tinggi untuk korang drive EV mode sahaja kan. And kalau korang nak tahu lah kan, kalau tekan pedal ni dia actually boleh rev engine tau. Dia boleh drive engine. Korang mungkin tak dengar, tapi dia drive sikit je berbanding dengan standard dia self charge. Kan? Aku baru tahu tau. That's quite cool lah kan. Kereta hybrid boleh rev sampai macam ni sekali, tapi korang tak akan ada RPM meter ke apa ke. Tak ada tau. Even aku rasa kita tak ada suhu enjin punya indikator tau kan. Lah, dia tak ada suhu enjin punya indikator. So aku tak tahu kereta ni actually enjin dia tengah sejuk ataupun enjin dia tengah panas. Mungkin kalau tengah panas, dia beritahu lah engine overheat. Mungkin. Alright, sekarang kita akan test dia punya acceleration. Smooth ataupun tak, linear ataupun tak, ataupun mungkin korang boleh dengar bunyi engine bila dia kick in. Kita akan tekan floor tau. Tapi taklah floor sangat sebab sekarang tengah banyak kereta, right? So kita akan bergerak sekarang. Kita akan tengok macam mana. Alright, sekarang kita boleh tekan tau. So let's go. 1, 2, 3. Korang boleh dengar bunyi enjin dia tu.
So dia betul-betul laju guys. Tengok, kita boleh potong ramai banyak kereta tau. Dan kita boleh mencelah sikit. Tengok, dia betul-betul ada power korang boleh tekan. And dia punya power pun rasa gradually naik lah kan. Dia bukan macam like terus tinggi macam tu. Dia slowly naik. Dia gradually actually akan naik bila korang tekan ataupun korang floor korang punya pedal. Macam mana pula dengan kereta PHEV yang Jayco J7 tu Alright, sekarang kita dekat dalam Jayco J7 PHEV. Macam korang tengok dekat sini dah lain dah kan. And bila aku tekan je, korang dah start boleh dengar dah sikit bunyi enjin dia. Actually sepanjang drive ni pun sebenarnya enjin dia memang kick in tau. And kalau korang tekan ke apa ke, dia still ada bantuan PHEV tu, bateri tu, motor tu bila korang actually bawa kereta. And yelah, dia rasa macam like kereta petrol, so I can say macam tu lah bila korang bawa kereta ni. Alright, aku dah offkan dia punya hybrid mode. Lepas tu aku rasa dia punya torque tu tak berapa nak pergi sangat lah banding dengan mode HEV. So dekat situ korang tahu yang electric motor ni tak adalah power sangat. Dia just assist yang bagus kalau korang bawa, especially kalau laju dekat atas highway. Tengok, aku dah floor tau. Dan dia tak berapa nak pergi pun dia kan. Oh, bateri dia cepat turun tu kat situ. Ada 15, sekarang dah tinggal 13. And kita tak lama pun driving sekarang ni. Lepas tu aku nak mention satu benda lah kan. Bila aku bawa kereta Jayco ni, dia punya cabin ni tak berapa senyap tau. Korang boleh dengar lori tu lalu, kereta lalu, ambulans tu normal lah kan. And korang boleh dengar bunyi tayar and bunyi enjin. Kalau compare dengan Proton E-Mas 7 PHEV, dia senyap tau. Dia literally macam korang bawa kereta EV. Dia punya sound deadening dekat dalam Proton tu, dia lagi proper, dia lagi elok lah, lagi senyap lah banding dengan kereta Jayco J7 PHEV. Lepas tu aku perasan dia tak ada macam like regen punya power sangat. So dia tak dapat nak generate lagi banyak power untuk masuk dekat dalam bateri. Kalau pakai PHEV ni, dia punya bateri senang deplete tau. So this shows beza antara dua kereta Proton dan juga kereta Jayco. Sekarang kita nak cakap pasal dia punya bateri pula lah kan. Dah cakap pasal enjin, dah cakap pasal dia punya drivetrain. Sekarang kita nak tahulah macam mana dengan dia punya EV range. Sebab yelah, korang pun kalau kan nak juga experience full EV kan. So untuk kereta ni sebenarnya dia punya bateri tak adalah besar sangat. Dia punya capacity just 18.4 kWh kan. So it's okay range untuk PHEV. Tapi yang Proton dia lagi besar tau. So yang ni boleh travel dalam 104 km EV range sahaja. Kereta Proton dia boleh pergi sampai 146 km. So it's far more range lah daripada kereta ni. Tapi yang penting kalau kau nak experience EV lagi jauh, kau better pakai kereta yang ada lagi banyak capacity dan juga range yang lagi jauh lah obviously kan. Aku tak nak cakap benda ni, tapi dia punya speed pun beza tau. Even though horsepower pun kalau kan jauh beza juga. Yang ni lagi slow. Yang ni dalam 8.5 saat 0 ke 100 km. Tak penting tapi just untuk comparison lah kan. Proton dia boleh capai 8 saat kalau kau nak speed daripada 0 sampailah 100 km per jam. Even dia punya fuel efficiency untuk kereta ni saja 100 km lah kan, korang kena pakai dalam 4.7 liter. So significantly lagi banyak sikit daripada Proton dalam 4.2 liter per 100 km. So yelah, kalau kan perbezaan tak adalah gap sangat, tapi ada difference lah kalau korang tanya aku. Charging kereta ni juga sebenarnya boleh tahan. Korang boleh gunakan like 40 kW of charging speed untuk full kan bateri yang ada dekat dalam ni. Tapi untuk yang Proton tu yang tu exceed sikit. Yang tu dalam 60 kW kalau korang nak charge sampai penuh, less than 20 minutes. And Proton punya lagi besar dia punya capacity battery. Alright, nak test macam mana bunyi enjin kereta ni kalau kita speed up sikit. Alright, aku tekan 1, 2, 3. Dia dah start dah. Dia dah start bunyi dah. Dia pun pakai transmission yang eksklusif untuk PHEV juga. So that korang tak adalah rasa macam like enjin tu gekar sangat. Experience pakai kereta petrol kan, dia lain sikit tau. Dia almost macam CVT punya feeling lah bila korang tekan pedal ni bila gunakan mode hybrid. So contohnya macam kalau kau tekan sekarang, tengok dia slowly naik dan juga slowly
sampai dia punya top speed sampai 170 km kalau tak silap aku. Aku nak buat perbandingan juga apa beza kereta ni pakai mode HEV ataupun hybrid dan juga EV sahaja. Tengok aku tekan mode HEV ni, tekan, tengok dia pergi. Tapi kalau tekan EV Plus, confirm tak ada tak ada dah. Kalau kereta Proton E-Mazda 7, mana-mana mode yang korang pakai pun dia akan still feel the same kan. Dah ada involvement dengan petrol ke, tak ada involvement dengan petrol ke, kalau korang tekan dia still lagi akan perform the same. Yang ni kalau kan dia tak konsisten. Itu bezanya antara kereta yang betul-betul fokus pada experience EV dengan kereta yang traditional hybrid macam kereta ni. Jadi advantage dia kan. Tapi itulah, bila fokuskan antara dua ni, dia akan feel different lah between modes. Korang takkan dapat shock sangat lah bila korang drive, sama ada korang bawa laju ataupun kalau korang bawa casual macam tu. Alright guys, sekarang kita nak cakap pasal charging pula. You know what? Kita akan try lah kan. Tengok charge kereta ni macam mana. Sesuai ke tak nak pergi dekat stesen untuk charge kereta ni. Alright, tapi kalau korang tak nak guna petrol untuk charge kan, korang boleh gunakan dua, AC charge dan juga DC charge. So DC charge ni yang orang actually nak juga tau, sebab bila korang dapat DC charge, automatically korang akan dapat yang AC charge. So ni adalah charger yang laju. So macam korang nampak, kita ada charger yang full, korang boleh charge penuh. Dan since bateri kereta ni dia punya kapasiti dia 18.4 kWh tau, which is quite huge lah kan untuk sebuah kereta PHEV. Dan cuba korang tengok dekat sini, ni adalah charging port yang korang akan dapat. Atas adalah AC, bawah adalah DC charge. So korang boleh gunakan charger yang laju dekat sini tau, dan masuk macam korang pakai kereta EV. Dan juga yang ni dia boleh support sampai 30 kW of charging speed. Nak penuhkan bateri 18.4 kWh ni ambil masa dalam 20 minit macam tu lah. Kurang daripada 20 minit lah. Alright, sekarang korang dah faham. So, yelah, kita sambung perjalanan kita. Lepas drive kereta ni lah kan dekat dalam bandar, dekat highway, aku boleh kata dia sangat similar dengan kereta EV tau. So experience dia tak ada gear changing. Lepas tu korang tak perasan pun kalau enjin itu actually hidup. And kalau kau bawa betul-betul laju je, kau akan dengar bunyi enjin tu. Even dia punya gegar pun kurang tau. Dia tak macam like enjin yang biasa korang bawa kereta petrol. Tak macam like kereta itulah Jayco J7 PHEV. Yang tu memang korang boleh dengar. Dia ada delay, dia bukan turbo lag, tapi korang boleh rasa lah kan kereta petrol macam mana bila bawa. Dan juga it's a bit noisy sikit lah comparekan dengan kereta Proton E-Mazda 7 PHEV ni. So dekat sini dia confirm lah kan, satu dia smooth masa ride, tak ada rasa pelik sangat dan korang tak perlu nak belajar apa pun. Dan kalau kan korang just isi minyak je. Kedua, dia jimat minyak tau. Bila korang ada setup macam ni, hybrid macam ni, dia akan lagi jimat minyak. Bayangkan kalau korang nak travel jauh lah kan, nak balik raya contohnya, nak pergi Kelantan, lepas tu nak balik pun boleh tau, sebab dia sampai 1000 km korang boleh travel. And macam yang korang nampak, aku dah try bawa kereta ni sampai 0% bateri ataupun 0 mileage, biasa boleh bawa macam biasa. Tak perlu nak pergi cari charger sebab dia dah ada minyak. Dia akan assist generatekan elektrik menggunakan dia orang punya enjin yang ada dekat dalam. Tu function dia. So guys, aku rasa tu je lah aku boleh katakan bila dah bawa kereta ni betul-betul real life performance dia. Dan aku recommend lah korang try dulu kereta ni sebab dia like betul-betul rasa bawa kereta EV instead of kereta petrol yang biasa korang pakai tu kan. Sebab kalau kan dalam Malaysia ni ada 50 dah. Korang boleh try kereta PHEV Proton E-Mazda 7 ni. So tu je lah yang aku boleh recommendkan. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, show some keep smiling, and I'll see you guys on my next PHEV video. Alright, bye.